tak kalau kita tak simpan janggut? Bapa? Sebab dagu kita rata. Kita nak tahu hukum Ustaz. Saya pun nak tahu juga Ustaz. Gini jawapan dia. Mengikut daripada pendapat mazhab. Imam mazhab Hanafi, Imam mazhab Maliki. Imam mazhab Hambali dia kata haram kalau kita cukur. Cukur janggut haram cukur. Tapi dalam mazhab Syafi'i pula dia kata makruh. Kalau cukur ni tak dapat pahala. Tapi dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah suruh kita ni peliharalah janggut. Mana panjang, biar panjang janggut. Lepas tu guti. Guti misah kita biar nipis, biar pendek. Moga-moga kalau kita simpan ni janggut ni kita akan dapat sunnah Nabi.